Tadi kita dengar cubaan untuk menjadikan isu ni sebagai isu resis, isu agama. Konon jual burger daging lembu di depan rumah Ambiga, cuba diputar belikkan. Saya cukup yakin lepas ni cuba tengok media mereka, dia akan putar balik, pusing. Dia kata tidak menghormati agama Hindu, tak menghormati agama. Saya nak tanya, bila mereka buat bunga malai keliling gambar Perdana Menteri, itu tak hormat agama Hindu? Jelas-jelas mereka menghina agama Hindu, letak bunga malai keliling gambar Perdana Menteri seolah gambaran Perdana Menteri mati. Itu tak menghina agama Hindu. Mana suara Bar Kaunsil? Mana suara Hindu-Hindu yang ada? Tak ada, tak bercakap. Mana suara Ketua Intan? Itu agama dia. Letak bunga malai kepada gambar orang Islam, itu tak hina agama Hindu. Mana dia suara? Tak ada cakap sepatah haram pun. Tak cakap. Ni masalah. Cakap tak semua fikir, double standard. Kong kali kong. Saya tadi teringin nak bangun juga Datuk Speaker. Saya nak tanya Subang dengan Teluk Intan. Kalau dia nak bawa ni sebagai isu agama, saya betul-betul nak tanya, Ambiga ni agama apa? Ambiga ni betul Hindu ke? Kristian ke? Saya tak tahu. Sebab kalau yang saya tahu, mungkin saya salah, tapi yang saya tahu agama Kristian ke Hindu, dia tak benarkan seks bebas ni. Jantan main jantan, pedang lawan pedang. Saya rasa agama lain, agama Hindu tak benarkan, agama Kristian tak benarkan, tapi Ambiga setuju. Jadi apa agama dia? Saya tak tahu. Kan? Jadi saya mungkin minta pengesahan daripada rakan-rakan saya. Apa agama Ambiga? Datuk Speaker, persoalan dia sekarang ni, persoalan yang saya sebut double standard ni, Ambiga bukan saja pelopor kepada isu sensitif yang menyentuh umat Islam seperti Suruhanjaya Antaragama, buat forum masuk Islam dan lain-lain. Ni Subang, saya mau tanya sama you. Subang sudah masuk. Subang jawab. Saya mau tanya sama you, ni Ambiga apa agama? Datuk Speaker, Ambiga dikenali sebagai orang yang cuba mencetuskan provokasi. Contoh dalam isu himpunan haram yang kedua lepas, dia buat kenyataan, dia kata dia nak jumpa yang di Pertuan Agong sebab nak bagi tahu yang di Pertuan Agong yang dia nak batalkan himpunan tu. Apa jadi? Dia jumpa yang di Pertuan Agong, dia keluar balik, dia putar balik. Lepas tu dia buat juga, terang-terang dia tipu yang di Pertuan Agong. Orang macam ni kita nak hormat. Orang negara asing nak bagi dia anugerah tu dia orang punya pasal. Tapi kita rakyat Malaysia kenal dia. Kita tahu siapa dia. Dengan latar belakang rekod dia selama ni. Jelas apa sikap dia. Sebab tu Datuk Speaker, pada saya, Ambiga ke Bar Kaunsil ke, mereka ni tak faham bahasa diplomasi. Mereka tak faham bahasa berhemah. Mereka tak faham bahasa bersopan santun. Yang mereka faham, tu. Sebab tu ada rakyat pilih, ambil, ni bahasa yang kau faham. Sebab tiap-tiap tindakan mesti ada tindak balas. Kamu tak reti hormat undang-undang, kamu tak reti nak menghormati perlembagaan, kamu respect orang untuk hormati kamu. Isu dia bukan isu mereka buat himpunan tu depan rumah seorang perempuan, tapi mereka buat perhimpunan depan rumah orang yang tak hormat undang-undang, tak hormat perlembagaan. Tak kira perempuan, tak kira lelaki, pondan pun kita akan lawan. Ini prinsip kita. Kita bukan macam batu, tak setuju dengan polis pergi gigit. Mana ada parlimen dalam dunia ni bagi penjenayah jadi ahli parlimen? Ada. Kita ada. Patut berterima kasih lah dengan speaker tak berkenalkan kita bawa usul. Ni tak reti berterima kasih. Ni jenis tak reti berterima kasih. Datuk Speaker, saya nak sentuh sikit tentang kenyataan Puchong semalam yang mempersoalkan tentang integriti peguam negara, integriti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Pekan, sampai panggil Yang Amat Berhormat Pekan coward. Saya nak tanya Puchong, kamu nak bercakap pasal integriti, cerminlah diri sendiri dulu. Kamu tengoklah contoh Bukit Geluguk.
Kamu nak cakap pasal Perdana Menteri, kamu tengok Bukit Gelugur bapak kamu sendiri. 22 Oktober 1967, dia orangnya yang membongkar tentang kegiatan liwat Pematang Pau dalam Dewan ni. Hari ni dia jadi lawyer kepada Pematang Pau, orang yang dia sendiri bongkarkan tentang kegiatan liwat tu. Ada integriti ke tu? Datuk Speaker, ada integriti ke orang macam Ipoh Timur yang pada tahun 90-an menyebut tentang mempertikaikan Permatang Pau dalam isu kewangan yang berlaku, krisis kewangan yang berlaku, menyalahkan Permatang Pau, sampai dibuat kenyataan Permatang Pau menyelewengkan fakta, misleading the house. Tu kenyataan Ipoh Timur dalam Answer. Ada integriti ke tu? Ada integriti ke kerajaan DAP bercakap tentang hak asasi, hak bersuara, demokrasi, bila naib presiden dia sendiri tak setuju dengan dia buat kenyataan, apa jadi? Ada integriti ke tu? Kita nak cakap pasal integriti orang, tengoklah diri sendiri dulu. Jangan kita tepuk air di talam, pecik muka sendiri. Ini masalah dia. Bila bercakap pasal orang, pandai. Saya tahu mereka cuba bawa isu Skopin ni nak kaitkan Datuk Yang Amat Perdana Menteri dengan isu Altan Tuya. Simple as that. Saya dah ulang kali, banyak kali sebut di sini. Saya peguam yang terlibat kes Altan Tuya. Saya handle kes tu. Saya mewakili tertuduh tu. Saya masa tu peguam Permatang Pau. Kalaulah masa tu ada bukti, walaupun sebesar zarah, pembabitan Yang Amat Perdana Menteri, sudah pasti saya akan guna. Tak ada. Tak ada. Malahan saya dimarah. Pasal apa tak ada you buat reka? Mana boleh? Kita tak boleh. Integriti peguam kita kena jaga. Sebab tu saya pilih, kita mesti ada prinsip. Ni tengok beruasnya. Tak suka raja, lawan raja, Datuk nak bagilah balik. Tak bagi balik. Tu yang ni apa, Bukit Gantang, bagilah balik anugerah tu. Lepas tu kau nak maki raja, kau pasal lah. Kalau rakyat terima. Datuk Seri nak, anugerah raja nak, pergi sana sini berkokok, saya Datuk Seri Menteri Besar, Datuk Seri Menteri Besar. Datuk Seri tu anugerah raja. Orang macam ni kita nak letakkan kepercayaan. Orang macam ni kita nak letakkan harapan. Nak claim integriti, nak claim credibility dalam rumah, dalam Dewan yang mulia. Jauh panggang daripada api, Datuk Speaker. Sebab tu Datuk Speaker, saya sebut mereka cuba kaitkan tadi Yang Amat Perdana Menteri dengan isu Skopin kerana cuba nak kaitkan dengan Altan Tuya. Saya dah banyak kali sebut, tak ada kena-mengena langsung. Kalau ada masa tu lagi saya dah guna. Tak guna, tak ada. Oh, konon ada surat sumpah, ada statutory declaration, orang ni kata gini-gini, laporan entah daripada mana tak tahu. Tapi bila kena batang hidung dia sendiri, contoh statutory declaration, surat akuan bersumpah Datuk Murad, orang detail dia tulis, mana pergi duit, akaun macam mana, bayar pada siapa, ada dengar suara daripada bar council ke, daripada, tak ada. Jadi setan bisu lagi. Contoh Lembah Pantai, tegur konon apa nama ni, hari tu ada perhimpunan bertelagah, perhimpunan Barisan Nasional dengan perhimpunan dia di Lembah Pantai. Bila orang tanya apa bukti, dia kata ada video. Yang video Pematang Pau kau tak mengaku pula. Yang video ni kau ria sibuk pula. Ini yang kata double standard. Bila kena batang hidung sendiri, bagaimana dengan surat akuan sumpah Rahimi, pegawai khas Pematang Pau, yang menedahkan bagaimana dia diperdaya, suruh buat surat sumpah, cuba mengaitkan Yang Amat Perdana Menteri dengan kes Saiful. Bagaimana surat sumpah Rashid Rosidi, ni pembantu khas Pematang Pau, diperdaya, disuruh, dipaksa buat surat sumpah mengaitkan Perdana Menteri dalam kes Saiful. Bagaimana dengan surat sumpah terbaru Datuk Nala Karupan, detail dia cerita dengan exhibit video lagi, mana pergi suara mereka, tak ada pun. Jadi Datuk Speaker, kalau kita nak bercakap tentang integriti, kita nak bercakap tentang credibility, kewibawaan, cermin diri sendiri dululah. Ni nak bercakap apa, perhimpunan 28 April tu perhimpunan yang bersih, dibenarkan undang-undang, guna perhimpunan, akta perhimpunan aman. Ni lawyer apa ni, akta perhimpunan aman belum gazette pun lagi, dia belum jadi undang-undang lagi, tak boleh pakai lagi.
Kita sebagai lawyer kita tahu, tapi mereka guna berlapikkan, beralaskan kepada akta yang belum digazetkan lagi, belum dikuatkuasakan lagi sebagai alasan untuk menghalalkan tindakan yang haram. Tak boleh. Tapi kita dengar dalam dewan ni, akta yang belum gazet pun mereka nak guna untuk justify tindakan yang haram yang telah mereka lakukan. Kenali sihir seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.